So hari ni Fika nak ride bersama Dua Nurul bersama dengan dua IOS. So lepas ni korang takkan nampak dua Nurul IOS lagi dah. Info motor mati, dia orang dah gerak depan, tinggal saya kat belakang. Apa? Kau kat mana? Jap. Bisa tak? Ah? Bisa. Tepi Shell. Oh, kat tepi Shell eh? Aina mana weh? Aina. Aiman. Hi, welcome back to YouTube Apika. Pika. I can riding on the mic. What's a frame, then I blow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl, but I go hard. Best to get it, kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Coffee the sub, set the up, how to play. From zero naik, jadi highlight. Shining bright every time. Hai korang, welcome back to YouTube Onyonya Pika Pikachu. So pengenalan ni agak cepat sikit. So Fika nak ambil kasut dan kereta dah lambat. So hari ni Fika nak ride bersama Dua Nurul bersama dengan dua IOS. So inilah ride pertama dan terakhir kita orang bersama-sama selepas kita orang dalam berpartner bro and sis ni. So lepas ni korang takkan nampak dua Nurul IOS lagi dah. Melainkan ke apa? Tak ada apa dah. So, let's go. Okay guys, so Fika pun dah sampai dekat motor Fika. Fika tengah menunggu ketibaan duo Fika. Dia katanya sakit perut, sekejap lagi dia sampai. Ada motor pula. Segan kita. Sekejap. So, Aiman baru je WhatsApp Fika. Dia cakap dia on the way. Atas 9.50. Kata lepas 50. Baru nak on the way. So hari ni vlog kita rasa tersantai je. Sebab kan lepas ni maybe tak nampak kita orang punya dua Nurul and dua IO satu frame. So vlog ni sangat santai antara Fikah dengan Aina and Daus dengan Aiman. Kita pergi jalan-jalan, makan and that's it, habis. Bombolon ni. So kita menunggu ketibaan Aina. Di mana ke Aina? Mana Aina? Lagi dia sampai, kita borak dengan dia, okey? So, dah sampai dah Aina kita. Ya, kena. Yang? Phone kau ni nak? Salam apa? Pergi makan. Salam? Ha. Dia. Plan kau ke ni? Plan dia. Nanti dia plan dia ni. Apa kat Salam kan? Kita kawan dia, dia call jap. So disebabkan tadi Pika, dia dah masuk ke alam girly. Malam ni Aina kena masuk alam boyish. Korang, saya rasa saya tak nak partnership lah dengan yang lain. Saya nak partnership dengan Aina je. Kan? Gila weh kau tak ni kat thumbnail tu. Comel. So, okay, Daus tadi dah call dah. Dia kata tunggu kat bawah, kat area rumah kita orang ni. So, kita orang pun nak edit pergi ke kawasan rumah kita orang ni kejap. So, ada tunggu Aiman. Aiman kata on the way. Itu dia scam. 1 jam dia tak malam WhatsApp. Tak sihat. Dia tak sihat. Okay. Hari ni pun kita tak boleh balik lewat sebab Aiman kena makan ubat. Oh my god. Aina macam mana Aina tahu? Sekejap. Aku rasa aku kena check apa Aina. Ya guys, saya dah dapat phone Aina. Siapa nak tahu apa-apa, bagi dulu 100k baru saya check betul-betul. Aina lagi mana Aina? Berbulan ni tu. Sekian berbulan ni dah lama tak hidup Aina. Dah lah, dia kat live tu. Live tu. Tapi kita bawa dia jauh-jauh lagi. Ya. So, kita kena bawa dia jauh. Okay, so je lah. Kita tunggu Daus konten ni simple je. So let's go. Cakap lah let's go. Let's go. Semangat sikit. Let's go. Ini baru Aina aku kenal.
sampai dah ada kedai makan ni. Tapi tak tahu mana Daus pergi. Sepatah dua kata mana Daus. Wah, handsome Hari tu Daus kata Aiman ni kari. Sebenarnya Daus pun 2 kali 5 kali. Kari apa? Daus dia kurma. Kalau Aiman? Kalau Aiman kari. Eloklah dua tu dipartnerkan. Bagus. Us. Lambat. Tak mana tak pergi. Dia kata tadi, korang turunlah dulu jumpa kat kedai makan bawah. Aku cakap lah, kau kat mana Daus? Di rumah. Lepas tu? Sangat. Okey. Sekarang ni mana kari? Kurma dah sampai, kari belum sampai. Kari tak sampai lagi. Mana kari? Siapa? Kari. Aiman. Pari. Kari. Kau kurma. Aiman kari. Kira kau apa? Kita orang tak kari, kita orang sampai je bawah. Hari-hari lah. Cengki dah cengki. Weh. Mana Aimannya? Yang kita beli air lah. Mana Aiman ni? Aiman dah lama sekejap. Sementara menunggu dek Aiman, mana Aiman ni? Cara membeli air. Beli air jap. Tunggu Aiman, mana Aiman. Aku Fika punya yakin tau. Okay, aku rasa pada dia. Aku dah buka kamera. Lalas foto expired lalu pun. Pakcik pula. Aku dah excited. Mana Aiman, aku dah excited. Fika sampai gila bayang. Tak. Mana Aiman ni? Satu-satunya kumbang malam itu. Aku rasa kita jadi macam ni sebab aku tak ikut pergi Bali lah. Daus mana ni kumbang kau? Tolonglah dah mana kumbang Daus. kau. Daus pun menyepi. Kumbang dia tak ada. Aiman ni orang lambat-lambat. Dia pun lambat. Weh, lama dah. Dari Johor ke Mat? Sumpah Aiman ni kampret. Tak, tadi kan kau cakap 8.40 tu dia terus balas okey. Lepas tu aku ingat dia dah gerak. Pukul 9 tadi dia cakap macam ni. Baru on the way. Sumpah Aiman buncit kampret. Cerita Aiman tu. Aiman sampai dia Aiman. Dah usah macam tu orang. Aiman. Apa? Jangan betul ya. Betul ke salah? Sampai dah. Allah, tengok tu. Sampai dah. Tadi beria. Weh, pakai slipper je weh. Tengok tu. Memang sama dia. Aiman tak vibe lah. Aiman ni kenapa pakai slipper Man? Macam mana gombak? Lacu. Aiman tak betul-betul match lah. Kita putih, putih krim, dia hitam. Tak, last minute bagi tahu 8. Bila lah kita nampak fiksi kau pakai range. Aiman explain sikit terang. Pergi beli kasut baru keluar. Pakai Dia nak pakai slipper weh. Aiman tak ikut tema. Kau tak cakap pun ada tema. Naik motor memang kasut. Dia nak pakai helmet MS tau. Aiman. Aiman. Helmet dia putih. Putih. Aiman. Aiman. Slipper ni Man. Tapi kerja silver gitu. Brand apa ni? Okey lah, cirilah Daud. Dari Bali. Allah. Macam ni. Betul-betul dari Bali. Sebelah. Tak, dia ni masih feeling Bali. Kalau Bali kau pakai tak pakai baju pun tak boleh. Ini Malaysia. Oh iya ke? Alah, tapi okey lah. Nampak style lah. Gimana ni? Jom lah. Dah nak gimana ni? Tapi Syaleh dulu makan mentah. Jauh je. Mak tu patut kenapa kau pakai slipper? Ya kan pergi Putrajaya. Itu dekat. Masih kita sama PKL. Kita lab KL kan Solen. Kan? Asap pensol. Pakai je gini sebab kalau kau balik Asap lagi memang pensol. aku balik dah ni. Asal tadi. Saloma. Boleh pick up. Okay, jom lah kita gerak. Yang nak pasang kamera dulu kat kamera orang ni. Allah, Allah. Au. Mak saya tengok konten, dia bising dengan saya. Aku cakap mak aku. Lantas saya tak pakai. So, Aiman pun dah sampai. Aiman pun dah sampai, so jom lah kita gerak. Ni korang tengok Fika setengah struggle nak lepas motor. Memang tak boleh. Tiba-tiba
Wonderpad Aiman datang membantu dalam kesusahan. By the way korang hi, ni kawan saya, nama dia Aina. Aina, say hi to everyone. Okey dah korang, kawan saya pun dah kenalkan diri dia. Dekat belakang ni ada Aiman, sebelah Aina ada Daus. So let's go, kita on the way ke Shah Alam. Jalan beliku pernah ditempuh, angin malam jadi teman teguh. Motor meluncur membawa cerita, 4 jiwa dalam satu rasa. Masing-masing ada haluan sendiri, impian dan dunia yang dicari. Namun bila salah seorang memanggil yang lain, tetap datang menghampiri. Persahabatan bukan tentang masa, bukan tentang siapa paling setia, tapi tentang hati yang sentiasa ada walau jauh di mata. Kawan tak perlu terlalu rapat, asalkan sentiasa ada di saat benar. Kawan tak perlu terlalu rapat, asalkan sentiasa ada di saat benar. Ni kita jujur kita semua ni tak ada Aina dalam live ni. Kita kena selalu bawa Aina naik motor ni. Kita menunggu Aina banyak kali ni. Aduh. Engkau mu tengok fikir dengan Aina masih santai di posisi. Yang lain tak hilang ke mana, tak tahu mana nak cari. Meanwhile, Cukup saling ada, itu yang bermakna. Empat sahabat, satu cerita, sabar menyimpan memori kita. Selagi langkah masih bernyawa, persahabatan ini sentiasa ada. Aiman dengan Daus siap berhati. Kau tengok ni, berhati tepi ni. Jika masa lagi santai di posisi, tiba-tiba vroom vroom, ada motor yang sebelah lu.
Ni kau tengok lah Pika dengan Daus ikut laluan motor baik je ha. Kau tengok dua-dua tu, Aiman dengan Aina. Lalu topi tu golak dia dekat tepi ni. Ini korang get ready. Pika nak pergi traffic light dengan Aina. Aina dah pergi depan dah. Dah sampai depan dah. Pika lambat sikit sampai saja je nak bagi Aina laluan. Ni dekat sini dah sampai dah berkumpul. Kau tahu sekejap lagi kita berjalan kat traffic light tadi. Apa yang jadi? Kat depan tu yang helmet putih tu Aiman, helmet hitam tu Daus asyik berpegang. Aduh. Kita orang dua ni chill je kat belakang borak-borak. Yang kat depan tu saya berpegang-pegang. Aduh, memang dua air memang macam ni agaknya. Motor Aina tak bergerak. Korang fikir dah gerak dulu lah. Kita paksa motor Aina tak bergerak. Info motor mati. Diorang dah gerak depan. Tinggal saya kat belakang. Sadaqallahul azim. Entah ke manalah dia orang bawa saya ni. Saya pun tak tahu. Mana yang pedas ni ke? Pedas mengganas saya Daus. Daus? Ya. Oh, dia orang bawa saya pergi ke ayam gepuk ganas, pedas mengganas, tampilkan keganasan anda warga Shah Alam. Oh. Okay. So korang Aina pun dah sampai. Nampak ni Aina ada. So jom kita ke kedai makan. Cepat-cepat dah lapar ni. Diorang berdua dah sampai dah dulu. So kita orang berdua baru nak gerak ke kedai makan. So let's go. Tadi kamu tinggal aku. Aku sorang-sorang malu. Biasa. Kenapa? Motor aku mati tiga kali. Itu traffic light ni. Faham tak? Oh ya, kita traffic light. Kita tak ada lepas. Traffic light? Lah. Aku cepat ambil footage. Itu info motor mati. Itu tak ada telefon. Siapa? Aku ambil tu. Kasih kat dia lah. Dia tengok lah kecil. Jom lah pergi makan. Dah sampai kedai makan. So kita pergi makan. Jom. Okay, so jom lah kita ke meja makan. Aku bawa je. Mampu kena curi kat sini. So saya bawa je helmet. So dah sampai makan. Kita dah makan dekat ayam gepuk. Ayam gepuk ganas cabai merah. Buka lagi ke weh? Tak tahu member dah banyak. Tu Aina dengan Aiman. Dah habis dah tu. Tutup lah. Tak lah. Owner dia datang. Owner datang. Sekejap owner dia datang. Kita order lah dulu. Kopi. Kubu tempat yang satunya kumbang malam. Kamu tahu kata tadi paling aku benci apa kalau ride? Apa? Orang lambat. Tak, kau kan tahu kita buat konten bukan kita ride. Tak, bukan kau yang lambat. Kau pun sekali. Kan man? Kita orang dah buat laju dah. Pasal ucap mana Itu orang? beza dia Daus. Kita buat konten bukan ride. Ya. Ya. Bukan kalau ride sama. Kita buat konten relax lah. Oh, tapi kalau ride dia laju. Ya betul. Kalau Nak lari. bawa aku datang ke sini, aku tak pernah masuk roundabout besar gitu. Tapi sumpah sini banyak orang buat yang besar-besar kan? Oh je weh. Macam pelik-pelik. Lepas tu kita letak 2 kamera supaya tak payah tunggu. Ya, supaya korang boleh pergi dulu, kita orang kat belakang. Aina kan masih belajar lagi. So kita Jadi korang follow kat the belakang face. buat apa?
Kita orang berdua-dua. Aku mana berani potong Ayat kita tengah-tengah dating jalan. kan. Kita dating kita pintu kita orang berhenti. Kita balik dulu tapi kau tak payah balik dengan dia orang. Okey. Kita orang sempat kita ada kopi lagi dulu. Ada je kita ada kopi dulu. Kita orang ni sempat lagi kita orang pergi Mr. DIY tadi. Dah DIY pada tutup. Cari Mana tutup. DIY. Okey, sekarang ni aku orang makan sini ayam gepuk Cabai merah. cabai merah. Actually, ini kedai ni crush ku. Crush kau? Hai Mai. Kau dari dua kan? Tak apa, crush je. Crush je. Kalau Aiman dasar. Kalau Aiman dasar. Kamu muka nak. Nak tunjukkan aku ni sah dengan Dara Sport ni sama. Tengok Daus. Alah. Aku buat dengan nak. Buat sama. Aku tu bagi kat Aiman. Sorry weh. Sorry Daus. Sejelah. Kita orang cicin makan dulu, tak ada rekod. Nak lepak-lepak. Fine. Bye. So kita orang dah habis. Tiba-tiba diorang nak geragi KL. So, kita orang dah habis lepak dekat sini. Kita Weh, orang kenapa suara kau? okey, kita orang nak pergi apa ni? Asap and Ansel. Sol. Kita orang nak pergi tunjukkan kemedanan kita orang Moras Pos. Geng Medan. Apa nama itu? Anak Medan ni bos. Sel. Apa bodoh? Okey, jom. Masa konten lah ni. Tu. Daus suka buat plan tak bagi tahu. Guys, tu dah keburukan Daus. Dia suka buat plan tak bagi tahu. Lepas tu dia macam, ikutlah mana-mana lah. Cantik nak. Ada. Kesem. Nama dia orang Empat sahabat satu cerita, dua lelaki dua wanita, langkah berbeza jiwa serupa, dalam tawa kita bersuara. Tak perlu hari-hari bersama, tak perlu sentiasa berjumpa, bila diperlukan kita ada, itulah erti sebuah persahabatan. Sahabat jadi saksi perjalanan, menyimpan 1000 kenangan. Di atas motor kita bergerak, menikmati hidup tanpa jarak. Kawan tak perlu terlalu rapat, asalkan sentiasa ada di saat benar. Walau tak buat konten dan rancang bersama, hati tetap tahu nak pulang. Kita kedua, kita bercerita, menempuh hari dengan cara kita. Tak perlu sama dalam segala, cukup saling ada, itu yang bermakna. Jalan berliku pernah ditempuh, angin malam jadi teman teguh, motor meluncur membawa cerita, 4 jiwa dalam satu rasa masing-masing. Daus gone jap. Daus memang selalu gone jap. Jom kita pergi cek Daus jap. Tak ada tu, tunggu Daus. Mana Daus? Teng. Dia panggil pula Daus macam tu kan. Macam lah dia dengar. And then Fika rasa minyak motor Fika nak habis. Fika pun nak berhenti kat stesen Petronas. Daus dah pergi hilang. Tak tahu macam mana nak panggil diorang. Kita orang ada mikrofon nak beli. Ni kita orang singgah ke Petronas. Fika dah sampai kat stesen minyak. And tak sangka juga Aiman pernah isi minyak. Sebelum Aiman nak isi minyak tu, rupanya Aiman terhilang. Aiman lepas simpang Petronas. Aiman tak nampak Aiman. So kita orang berdua pun isi minyak dulu. And sampai-sampai tu tengah risau mana Aiman hilang. Isi minyak, kang kita cari Aiman pula.
tengah-tengah isi minyak ni masing-masing muka cuak. Aina hilang. Nala Aina ni baru nak belajar bawa motor. Jadi Aina pula hilang. Dua orang ni tak tahu isi minyak. Aina tak nampak. Yang seorang tak ke mana tak laju dia bawa motornya. So kita orang berdua cepat-cepat hurry up, isi minyak, and kita orang berdua cari Aina. And on that time tiba-tiba Aina call Fika pula. Sebab tu kita orang dapat jumpa Aina. Sebab Aina beritahu dia dekat mana. Dah kat mana je? Kau kat mana je? Pisat tak? Kau pisat? Tepi Shell. Kat tepi Shell sampai jumpa baru dapat jumpa Aina. So kita orang berdua bawa motor sampailah jumpa Aina dekat tepi jalan ni. Sorry Aina, kita bawa terlajak pula. Kita jauh daripada motor Aina ni. Sebab Aina tak perasan Aina ada kat situ. Tiba nampak ada motor and dia bagi double signal. So kita pun berhenti lajak jauh sikit daripada Aina. And Aina datang ke kita orang. Rupanya Aina tak nampak Aiman. And kita pun tak ada live location masing-masing. So lepas ni kita kena beli intercom kot supaya masing-masing boleh dengar suara masing-masing ada dalam intercom. Jadi Aiman dapat aku. Tiba-tiba Aiman hilang. Masa kita dapat hilang pula. Hantar live location je. Apa kata? Jauh dah hilang dah. Dah 3 orang Dah tu. Dah. Dah hantar dah live location. Ada. Tak kira dah. Jom. Tak mana-mana boleh gosip. Korang dah bersignal, seorang bagi signal kiri. Tak boleh pakai lah. Jalan dah cepat. Ha? Masih kau patut share. Tadi kan tu sini, aku terus potong. Sebab aku nak fikir masuk. Hilang juga. Sebab kau duduk dalam kanan. Aku nak cakap, masuk kiri-kiri, tak ada petronas. Aku nampak dia orang ke kanan. Aku nampak dia naik. Kamu hilang kau? Hilang lah ikut kereta. Ikut flash dia. Jom, kita nombor lah motor tu, jom. Jom. Oh Aiman, tadi cakap tak boleh pakai. Lepas tu ajak berlumba. Ada main berlumba pula dengan Aina. Lepas tu tinggal kat belakang. Aduh Aiman ni teruk betul. Tak apa-apa tak perangai dia. Ni rupanya perangai Aiman Tak apa. Siap dia lepas ni kalau dapat ride sekali. Tinggal je kat belakang. Empat sahabat satu cerita, dua lelaki dua wanita.
wanita. Langkah berbeza, jiwa serupa. Dalam tawa kita bersuara. Tak perlu hari-hari bersama. Yo, ada abang-abang Jo handsome. Nak usah lah. Tak apalah, tak nak usah. Kita tengok dua orang depan tu. Berdua pula dia kan. Tak apalah, kita jalan-jalan je lah seorang-seorang. Abang ni pula dah potong aku. Sabarlah abang. Saya malah nak rem-rem. Saya penat malam. Itulah ikuti perjalanan. Tak perlu sentiasa berjumpa. Bila diperlukan tu tak ada. Itulah erti sebuah persahabatan. Sabar jadi saksi perjalanan, menyimpan 1000 kenangan. Di atas motor kita bergerak, menikmati hidup tanpa jarak. Kawan tak perlu terlalu rapat, asalkan sentiasa ada di saat penat. Walau tak buat konten, tak rancang bersama, hati tetap tahu kemana nak pulang. Kita ketawa, kita bercerita, menempuh hari dengan cara kita. Tak perlu sama dalam segala, cukup saling ada, itu yang bermakna. Jalan berliku Jalan-jalan, nak luar motor. angin malam jadi teman teguh. Motor meluncur membawa cerita, 4 jiwa dalam satu rasa. Masing-masing ada haluan sendiri, impian dan dunia yang dicari. Namun bila salah seorang memanggil yang lain, tetap datang menghampiri. Persahabatan bukan tentang masa, bukan tentang siapa paling setia, tapi Kita menunggu Aina jap.
Follow bank. Actually tadi korang kita jatuh tau. Bersyuting kat sana. Tapi tak rekod. Tak apa lah. Mama pergi bank lain. Tak ada bank. Aku tak ada bank lain tu. Sekejap, try makan bank Islam apa sekejap. Kita ada duit, tak ada duit. Korang dah betul-betul dah lupakan kita orang. Ya. Macam-macam yang kita orang lalui. 13 minit dah beli si minyak. Tak tahu kau nampak tak nampak sebab kita guna kamera belakang. Ni dah habis bateri dah. So, let's go. Menunggu. Semua jatuh. Semua jatuh teruknya aku. Panaslah. Aku rasa dia ni ada dekat situ. Sebab dia tanya ni. Ya, kau nak lepak SIS. Oh, dia tengah lepak lah kot. Dia dapat daus kot. Ha? Dia dapat daus. Dah 12 suku je kita try. Allah, semua jatuh. Lift jatuh. Ada 12 suku, so kita orang nak try. Let's go. Try isi. Kita nak try isi minyak hijau kali ni. Apa nak isi minyak hijau? Yes, sir. Hey boy. Tak bergerak pun nak. Tak bergerak pun. Dah angkat ni. Kau tak nak isi? Ha? Dah minyak keluar. Ha. Kau isi berapa? Aku dah tambah bagi full tank tapi tak full tank pun. Minyak tak keluar, minyak habis tak? Minyak habis ke? Minyak habis. Minyak habis. Ha. Tak balik. Tak tahu tak balik. Sila mula isi. Dah mula dah. Dia sebab dah penuh. Kalau dia tadi ada 2 bar je. Aku isi sikit je. Lah. Manja. Nak lelaki juga engkau Manja. Bukan dia nak lelaki. Perasan tak ni macam ride kita bertiga. Ya. Dah Bila tadi Aiman parking tepi, dia jalan kat motor aku. Ya, tak aku yang kau jatuh tadi. Bukan, So, aku pun terlepas simpang. Lepas tu ah. nak pusing balik, minyak aku dah kelip-kelip. Aku tahu Aiman datang dengan helmet putih dia. Aku yang kau jatuh, aku yang nervous tadi tau. Penuh lah. Dah. Ui, how to tutup? Betul ke? Kita orang tak reti. Boleh je. Ha. Oh my god. Kena U-turn. U-turn ke? Empat sahabat satu cerita, dua lelaki dua wanita, langkah berbeza jiwa serupa, dalam tawa kita bersuara. Tak perlu hari-hari bersama, tak perlu sentiasa berjumpa, bila diperlukan kita ada, itulah ramai. Ramai gila. Ramai gila. Sini ke? Boleh je. Paling-paling pun jatuh atas sampah lah. Bukan kereta orang. Sampai. Ha? Nampak tadi ada mak motor tu try tu. Dia Macam hampir-hampir nak bagi nombor tu. foto kita Macam pergi travel pun main jauh. Itulah tu. Korang pusing-pusing satu Malaysia tu. Sampai.
The struggle. Tak, yang Pika bawa kita masuk Subang tadi kenapa? Tak, sebab aku ikut dalam motosikal. Bodoh lah, aku cakap tak apalah Pika tahu jalan lain kot. Tak, aku ikut dalam motosikal. Dah boleh bercerita dalam satu konten. Ya weh. Lepas tu dia boleh buat 2 konten dah ni. Mana daun sih? Mana daus, jom cari daus. Kita mencari daus. Tapi gelap. Mana daus? Kalau nampak daus, tegur. Jangan tegur. Sana Mana tegur Bukan nampak dia. Dah kenyang. Dah kenyang ke? Medan ni bos. Dah kenyang ke? Kau tak ada pun time kita orang susah. Aku tergolek. Ha? Apa sini? Tak adalah. aku habis. Minyak dia habis. Minyak aku habis. Aku hilang. Cerita dua lelaki, dua wanita, langkah berbeza, jiwa serupa. Oh iya ke? Tak nampak. Kita bersuara, tak perlu hari-hari bersama, tak perlu sentiasa berjumpa. Bila dipenuhkan, tak ada arti sebuah persahabatan. Sabar jadi saksi perjalanan, menyimpan 1000 kenangan. Motor kita bergerak. Balik ke Cyberjaya. Aina pun dah ready nak balik. Doakan perjalanan kita orang balik dengan selamat. Amin. Kita orang nervous. Aina tunggu kat sana. Aiman dah balik tau. So at the end ni ada pick up Aina dengan Daus. So kita nak layan angin malam. Saya tak suka bawa motor ni sebab tudung ni akan bergerak-gerak. Sebab ni. Sebab tu kalau perasan Fika bawa motor, Fika pakai tudung inner. Susah ni jadi perempuan nak reverse motor pun minta tolong Daus. Nasib baiklah Daus ada. Daus tolonglah Fika reverse motor ni. So kita orang pun mula perjalanan untuk balik ke Cyberjaya daripada KL. So korang layanlah video ni sampai habis. Tak ada apa-apa pun. Ni just video kita orang bawa motor je. Kalau korang suka video kita orang layan bawa motor ni, tengoklah sampai habis. Hanya tersenyum saja. Mungkin semua sedang menyimpan rasa yang sukar diungkapkan. Jalan yang pernah kita lalui hari ini terasa berbeza. Angin membawa 1000 memori yang akan tinggal dalam jiwa. Kalau ini ride kita yang terakhir. Dan kita dah sampai dekat highway. Dan highway ni adalah highway straight tu sampai ke Cyber. Fika menunggu 2 orang ini sebelum Fika nak melayan top speed. So selamat tinggal 2 orang ni. Fika pun nak melayang angin malam ni mesti seronok kan. Korang kena bawa motor juga, baru korang rasa macam mana angin malam ni best. Bawa motor, tak kisah motor skuter ke apa, pergi je bawa motor jalan-jalan. So bye you all too.
ni video Fika layan top speed. Tapi tak boleh tahu top speed berapa. Diam je. Sebab yang tahu je tahu. And yang paling penting, Fika tak berani bawa laju, bawa slow je ni. Ni memang sangatlah slow ke bawah. So seronok, rasa angin malam. So itu saja kesudahan video kita pada kali ini. Lepas layan top speed, Fika tunggu Aina dekat tepi tol. Ni jalan tol lah, jalan keluar pada tol. Fika tunggu Aina dekat tepi tol. And Daus pun dah lalu ke tepi ni. So itu saja konten kita pada hari ini. Semoga jumpa korang dekat lain konten nanti. And this is our first and last ride untuk Duo IOS bersama dengan Duo Nurul. Tak tahu ada lagi tak lepas ni. Kau doakan jalan yang terbaik. Bye semua orang. So korang, inilah perjalanan kita orang sepanjang Bro and Sis Duo IOS bersama dengan Duo Nurul. Dah banyak tempat yang kita pergi. Paling jauh tu Sabah. Kita minta maaf awal-awal sebab kita tak dapat ikut ke Bali. Ada sebab tertentu lah yang saya tak ikut, yang paling penting. Diorang still balik pada Bali and cari Fika. So jom kita dengar kata-kata terakhir daripada diorang. Untuk Duo IOS dengan Duo Nurul, andai takdir menyatukan kita kembali, maka kita akan bertemu kembali. Kalau takdir memisahkan kita, semoga kita berjumpa lagi. Okay, untuk Duo Nurul, mungkin kamu berpisah sekarang, tapi trust me, berpisah tu untuk gelaran Bro and Sis saja, tapi tak akan berpisah di luar. Okay, dan satu lagi aku harap korang berjaya untuk ni partnership nanti. Good luck untuk Duo Nurul. Okay, untuk kawanku yang bertiga, Aina, Fika dan Daus, terima kasih sebab hadir dalam hidup aku, jadi kawan aku dan jadi sebahagian family aku. Walaupun aku jarang lepak dengan korang dan jarang borak dengan korang, banyak buat hal sendiri, tapi aku appreciate sangat dengan korang. Terutama Daus, kawan yang paling aku rapat
lelaki yang pernah aku jumpa di dalam AI team. Thank you Daus. Kau boleh terima susah senang aku dan kau terima baik buruk aku. Thank you Daus. Dan thank you Aina dan Pika. So korang, itu saja daripada kami berempat. Mungkin konten ni agak panjang. Takutlah korang bosan ke apa ke. Fika minta maaf awal-awal. Dan Fika minta maaf kepada dua IOS serta dua Nurul. Kalau Fika ada tersalah cakap, terkasar bahasa, tak bayar duit makan ke apa-apa ke. Dan terima kasih sebab korang banyak belanja Fika makan. Jumpa korang dekat masa depan tau. Semoga berjaya. And korang jangan lupa support dua IOS dan dua Nurul. Daus, Aiman, Nurul Afika, Nurul Aina. Dan support talent AI team lain. Jumpa korang lagi. Selamat tinggal.